Seorang penyanyi nombor 1 Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza, baru-baru ini ditulis dalam satu status di laman sosial oleh seorang komposer yang kononnya mengaitkan nama beliau dengan Zamani. Mari kita dengarkan komen Datuk Siti tentang isu ini. Dia tidak jadi kecoh bila orang tidak bercakap. Tapi bila ada seorang insan yang telah bercakap dan dia menjadi besar, padahal itu adalah satu perkara yang terlalu lama, kenapa mesti diperkatakan? Sebagai teman seperjuangan, of course, saya akan sentiasa doakan rakan-rakan saya, tak kiralah sesiapa pun, walaupun Zamani sendiri, kuat menghadapi setiap godaan yang Allah berikan. Ayuh kita pandang ke hadapan. Itu yang lebih penting daripada perkara-perkara yang diperkatakan. Apabila membaca tweet-tweet tersebut, apa yang telah dikatakan oleh peminat Datuk Siti, macam kenapa nama saya pula dikaitkan? Why ni je? Saya macam terkejut. Tak percaya dia. Kenapa pula tiba jadi isu ni kan? Yang penting saya tak layan malah lah. Cakap panjang-panjang. Apabila ada keyboard warrior di laman-laman sosial tersebarnya tentang kes terjadi terhadap Zamani, adakah Datuk Siti merasakan laman sosial sekarang ni tak ada batasnya, terlampau bebas bersuara? Kecanggihan teknologi itu kadang-kadang memberikan keburukan juga kepada masyarakat. Setiap orang pada kita kalau nak menulis, nak menaip, kita fikir banyak kali. Tapi alhamdulillah saya pun tak ambil hal sangatlah benda-benda ni. Apa yang dah berlaku tu, kita cari pengajaran. Kata-kata buat zaman untuk meneruskan kehidupan. Saya percaya Allah tu dia dah tentukan apa yang terjadi, tetapi sebagai manusia kita perlu belajar untuk memperbaiki. Semoga kita mendapat hidayah. Kita semua akan menjadi insan yang terbaik di masa akan datang.